Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai penggunaan alkohol dalam makanan dan juga minuman. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Saya merupakan Muhammad Adam Daniel, iaitu pembentang utama. Akan menerangkan mengenai alkohol. Alkohol. Sebutan alkohol ini berasal daripada kata Arab, iaitu al-khul, iaitu sejenis serbuk yang digunakan untuk tujuan tertentu. Setiap minuman arak mengandungi alkohol, tetapi bukan semua alkohol itu arak. Alkohol ini terbagi kepada 2 jenis, iaitu alkohol sintetik dan juga alkohol yang terhasil daripada pembuatan arak. Alkohol sintetik diperolehi melalui proses makmal, dan alkohol terhasil dan alkohol yang asli ataupun dikenali dengan arak, dia terhasil daripada pembuatan arak melalui proses penampaian ataupun peramal. Jadi kat sini kita tengok ada 2 jenis alkohol. Alkohol yang daripada makmal, ada proses-proses tertentu dia, dan juga alkohol yang dikenali sebagai arak. Dia menggunakan proses yang proses yang asli lah, peraman, penampaian tu. Jadi alkohol juga seringkali digunakan dalam masakan dan juga pembuatan air, bagi menambah atau menstabilkan lagi rasa makanan dan minuman tersebut. Seterusnya, definisi dan jenis alkohol yang digunakan dalam makanan dan juga minuman. Alkohol etil ataupun etanol. Jenis alkohol ini paling umum digunakan dalam makanan dan juga minuman. Ini juga terdapat dalam minuman alkohol yang seperti minuman alkohol seperti bir, anggur dan spiritus, vodka, rum dan lain-lain. Jadi alkohol etil ni merupakan memang alkohol yang selalulah ataupun umum digunakan dalam masakan. Dan juga alkohol ni terdapat dalam bir. Kalau kita boleh tengok dalam arak ni ada juga campuran dia, macam alkohol etil ni campur dalam bir. Jadi kalau mungkin macam contoh Tiger, Carlsberg dan lain-lain lagi tu, mungkin ada campuran-campuran yang lain. Itu yang menunjukkan perbezaan dia dekat situ. Jadi seterusnya, kegunaan dalam memasak. Alkohol ni seringkali ditambah ke dalam masakan untuk memberikan aroma dan juga rasa yang tersendiri. Contohnya, wine dalam sos. Wine dalam sos ni dijadikan lagi pekat, kenyal. Kalau kita boleh tengok sos cili, sos tomato, rasa dia tu macam mana, kekenyalan dia, pekat kan. Jadi aroma dalam kek, kalau kita boleh tengok kek ni dia gebu, dia nampak fluffy. Bau dia pun menusuk masuk, macam kira sedap lah bau dia. Jadi, dan juga bir dalam sup. Bir dalam sup ni dijadikan lagi sup tu tambah lagi sedap. Walaupun kita tengok macam biasa, tapi sedap. Jadi nampak dekat sini lah kegunaan bir ataupun alkohol tu dalam masakan. Dia mempengaruhi kualiti makanan ataupun kelazatan makanan tu. Jadi saya harap kita dapat berhati-hati dalam memilih makanan di luar sana. Seterusnya saya lepas kepada rakan seterusnya untuk membentangkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya. Okey, so kali ini saya akan membincangkan tentang fungsi alkohol dalam makanan dan minuman. Apa fungsi dia? Iaitu alkohol dalam terhadap makanan dan juga minuman dalam hidup manusia lah. So, apa fungsi dia? First, meningkatkan rasa dan aroma. Yakni alkohol boleh membantu dalam mengeluarkan rasa ataupun aroma tertentu dalam makanan. Seperti dalam masakan Itali, yang mana kita tahu dia memakaikan wen merah atau putih digunakan untuk memperkayakan, untuk lagi dapat rasa yang lebih mendalam lah. So, yang kedua, pelarat untuk rempah atau herba. Alkohol dia boleh digunakan juga sebagai pelarut dalam membuat ekstrak vanila atau dalam merendam rempah. Dan yang terakhir,
iaitu mereka menggunakan proses penapaian. Apa itu proses penapaian? Iaitu dia membuat roti, roti bir ataupun wine dan beberapa jenis makanan lain. Alkohol ni terbentuk sebagai hasil sampingan daripada proses penapisan oleh yeast itu sendiri atau mikroorganisma yang lain. Okey. Seterusnya kepada contoh penggunaan alkohol dalam masakan. So apa contoh dia? Masakan apa yang menggunakan alkohol ni? Masakan apa yang gunakan wine ataupun arak? So pertama, makanan dengan alkohol, iaitu beberapa hidangan yang menggunakan alkohol, termasuk beef bourguignon, iaitu daging lembu dengan wine merah. Kadang ada certain daging seperti tomahawk pun ada juga menggunakan wine merah. So chop au vin, iaitu ayam dengan wine merah. Ayam dengan wine merah ni, chop au vin ni adalah makanan Cina. Dan atau tiramisu yang menggunakan minuman keras seperti rum atau amaretto. Okey. Seterusnya, iaitu kek dan pencuci mulut. Setengah kek dan pencuci mulut ni sendiri seperti kek kek buah, kek truffle coklat. Lepas tu ada setengah orang yang buat kek macam dia coklat juga, dia acah-acah macam Elmer London, padahal tak ada pun. Ada kacang banyak lah. Ataupun biskuf. Dia menggunakan alkohol juga dalam adunan atau sebagai sebahagian daripada sirap. Dia menggunakan sirap tu sendiri. So yang seterusnya, minuman beralkohol. Minuman beralkohol ni memang kita semua majoriti banyak tahulah, iaitu bir dan wine, minuman keras lain yang dia orang gunakan dalam membuat kaktil ataupun sebagai bahan utama dalam masakan, contohnya bir dalam adunan ataupun wine dalam sos. Okay, so kita pergi yang seterusnya, ialah proses penyejatan alkohol dalam masakan. Proses menyejat lah. So apa itu proses penyejatan? Iaitu proses memasak alkohol yang ditambahkan pada masakan. Kebiasaannya dia akan sejat semasa proses memasak. Dia akan sejat dulu. Walau bagaimanapun, sejumlah kecil ada certain alkohol dia mungkin masih kekal dalam masakan selepas dimasak. Maksudnya dia biarkan je. Dia tak perlu sejat pun. So jumlah baki alkohol sangat bergantung pada masa memasak dan suhu. So masa masak dan suhu tu, jumlah tu alkohol dia bergantung pada masa dia itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang yang sebelum ini. Okey, saya akan membentangkan satu benda yang mana hukum penggunaan alkohol dalam makanan dan minuman. Kita sendiri tahu yang mana alkohol ni terbagi kepada dua jenis. Alkohol sintetik dan alkohol yang terhasil melalui proses pembuatan arak. Alkohol yang terhasil melalui pembuatan arak adalah najis dan hukumnya adalah haram. Manakala alkohol sintetik ataupun alkohol yang terhasil bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya adalah kekal sebagaimana hukum asalnya, iaitu halal, suci dan tidak najis. Akan tetapi terdapat kadar tertentunya, iaitu kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Maksudnya, kadar alkohol dalam makanan dan minuman, penggunaan alkohol itu tidak melebihi daripada 0.5%. Seterusnya, kita akan pergi kepada hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syarabin askara fahuwa haram." Maksudnya, semua yang memabukkan adalah haram. Riwayat hadis Bukhari 5263 dan Muslim 2001. Sekiranya makanan atau minuman yang menggunakan alkohol sintetik dibuat bertujuan untuk memabukkan, maka hukumnya adalah haram, totally haram. Seterusnya, kesan alkohol ni terbagi kepada dua, iaitu kesan yang positif dan kesan yang negatif. Mari kita tengok apakah itu kesan yang positif, iaitu apabila diambil secara sederhana, tidak berlebihan. Dalam sesetengah kes, pengambilan alkohol dalam kuantiti yang sedikit boleh memberikan manfaat untuk kesihatan, seperti meningkatkan peredaran darah atau menyediakan antioksidan, contohnya wine merah yang mengandungi resveratrol. Yang kesan seterusnya adalah kesan negatif, yang mana pengambilan alkohol yang berlebihan
yang boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kerosakan hati, ketagihan dan fungsi otak terjejas. Yang ini kita sedia maklum, yang mana orang sekarang ambil arak untuk memabukkan diri sendiri, untuk menghilangkan stres dan permasalahan mereka di dunia ini. Seterusnya, dalam masakan, alkohol yang digunakan mungkin tinggi kalori dan boleh menjejaskan kawalan berat badan. Seperti kita tahu, orang-orang barat ataupun orang-orang yang bukan Islam, apabila diorang makan, diorang akan minum alkohol. Untuk apa? Untuk diorang makanan diorang tu mungkin diorang akan rasa sedap, tapi itu adalah salah. Sebab apa? Diorang menggunakan alkohol secara berlebihan dan akan mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka sendiri. Saya ingin menerangkan tentang kontroversi dan perspektif sosial. Pengaruh budaya. Di sesetengah negara, alkohol merupakan bahagian penting dalam tradisi masakan dan dianggap baik. Seperti contoh di barat, menggunakan alkohol dalam masakan mereka untuk menjadi penyedap rasa. Lebih sedaplah makanan mereka. Walau bagaimanapun, di tempat lain, alkohol boleh menjadi isu sensitif atas sebab agama atau budaya. Seperti contoh adalah di negara-negara majoriti yang umatnya Islam. Di negara itu mengharamkan penggunaan alkohol dalam makanan. Kemudian adalah pendidikan dan kesedaran pengguna. Yang ini, sesetengah pengguna lebih mengetahui ramuan dalam makanan mereka sendiri, termasuk penggunaan alkohol. Oleh itu, sesetengah pengeluaran makanan dan restoran memberikan maklumat yang jelas tentang sama ada alkohol digunakan dalam produk atau hidangan mereka. Kesimpulannya yang dapat dibuat adalah penggunaan alkohol dalam makanan dan minuman perlu diperhatikan dari segi kadarnya yang tidak memberikan kesan negatif kepada kesihatan dan mental fizikal kita sendiri. Seperti makanan tak melebihi daripada 1% alkohol dan pada minuman pula 0.5%. Ini kerana alkohol merupakan perangsang makanan yang hebat sehingga boleh membuatkan ketagihan kepada makanan atau minuman tersebut. Sebahagian contoh makanan dan minuman yang boleh dilihat ialah ekstrak vanila dan juga minuman bergas. Oleh yang demikian, kita sebagai umat Islam seharusnya menghindari penggunaan alkohol ini, walaupun terdapat kadar yang dibenarkan dalam penggunaannya. Ini kerana bagi menjaga kesihatan dan juga kesucian agama.